Korang ingat Penang ni popular dengan apa? Nasi kandar je ke? Ha? Korang silap. Dekat Penang ni juga popular dengan nasi tomato batu lancang. Ini orang Penang katalah. Sebab saya kata saya nak pergi Penang, dia kata Aim kena try nasi tomato batu lancang. Dan saya borak dengan abang kedai depan kedai tomato ni. Dia kata saya ayam goreng diorang ni digoreng menggunakan arang. Maksudnya tak ada dapur gas. Sedap sangat ke? Ataupun ianya sekadar hype. Yang saya makan ni saya tak tahulah berapa ringgit. Sebab kita belum bayar lagi, kita makan je. Tapi saya rasa takkan melebihi RM7. So kita ada ayam seketul, kita ada bahagian hati sikit dengan sayur bendi rebus. Dan kuah ni pula dicampur dengan pelbagai jenis kuah. Kedai nasi tomato batu lancang ni, dia menggunakan konsep self-service. Maksudnya dia bagi kau nasi dengan pinggan je. So ayam tu kau kena letak sendiri, kau kena letak telur lok. So dia ada ayam, hati, bendi dan juga telur mata. Dan kuah tu pun korang kena pilih sendiri kuah mana yang korang nak. So sebab saya tak pernah makan nasi tomato batu lancang ni, saya minta pakcik tu sendiri letak kuah ni. Saya datang ni dah agak lewat 11.30 buat datang sini dan lauk pun kebanyakannya dah habis. So kalau kau datang Penang nak cuba nasi tomato ni, kena datang seawal jam 7 petang. Sebab 7 petang tu diorang berbuka. So time tu lauk masih banyak lagi, semuanya masih fresh, panas-panas lagi. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Dia macam nasi kandar jugalah. Kita kena gaul-gaul semua. Kita nak try ayam dia goreng dia. Sedap sangat ke? Ada beza ke kalau yang goreng digoreng dengan arang dan juga gas? Kita try rasa dia mah rasa ayam goreng. Tak ada beza. Kita try dia punya kuah. Aku rasa kuah dia yang sedap ni. Dia tak macam nasi tomato biasa yang kau makan. Nasi tomato dia lain sikit. Tapi nasi dia ni agak lembek. So kalau orang yang tak suka nasi lembek, mungkin tak sesuai. Kalau suka nasi lembek, ni memang best. Ini memang best. Nampak simple je. Nasi tomato dia ni simple je. Dia ada telur mata tadi, tapi aku tak ambil telur mata. Tapi ini adalah salah satu menu yang korang wajib cuba bila datang Penang. Ni orang Penang suruh saya makan. Dan lain saya makan. Saya pergi makan. Nak cakap utara, fail. Aku takut nak cakap tak sedap. Aku takut aku salah ambil lauk. Tapi mengikut apa lauk yang ada dalam pinggan ni, ayam goreng, hati goreng dengan bendi, dengan kuah-kuah campur dia, pada aku okey. Aku tak tahu kok kita kena ambil kuah kari ikan ke udang dia, aku tak tahulah kan. Tapi apa yang ada ni pada aku okey. Okey. Tapi aku susah nak explain nasi tomato ni. Sebab pada aku dia punya rasa tu satu benda yang lain. Aku tak tahu kenapa orang Penang suka makan sini. Ataupun mungkin ini selera orang Penang. Kita tak jumpa lagi bang, sedap dia tu bang. Tapi abang ni kata sedap dekat ayam goreng. Boleh lah. Kan ada orang Penang kata aku, Aim sedap sebenarnya tu. Aim salah ambil lauk tu sebenarnya. Aim salah ambil lauk sebenarnya. Aku tahu orang ni pangai. Untuk orang luar yang tak tahu apa-apa macam saya, pada saya ini dah okey. Untuk orang Penang, dia tahu nak ambil mana. Lain kali beritahu lah nak ambil apa. Okay? So kalau datang Penang, korang kena cuba sendiri nasi tomato ni. Tak percaya apa yang saya cakap. Ambil apa yang saya ambil, kau makan. Okay?